Ah, muka agak separuh barai je di situ. Tapi it's a pengalaman. Ramai mahal. Mahal. Takkan jumpa di terlupa. bandar. Takkan jumpa. Oh, kepagian guys. Masing-masing serba segar, separuh segar. Kita breakfast dulu. Ada air kopi ke teh? Teh. And then ada madu. Lepas tu kemudian kita ada kuih keripap, sambal, kuih apam, dan di dalam tu bihun. Damn. So kita akan makan sarapan dulu. Tenang. Rasa macam tak nak balik je. Kan? Understand lah. Jalan dia, jalan tu. Ni jalan dia. Jalan dia. Jalan tu, jalan batu ni kan. Merah kan. Jalan. Benar. Jalan dia sedap. Jalan dia. Okey lah. Bubuk shaker. Ada ni mak kiau sana. Ada mak kiau. Ni mak kiau sana. Mak kiau sini. Itu mak kiau campsite tu ya. Jalan tu kan. Jalan kat sana. Tapi orang suka pergi jalan. Nanti dia akan mengeluarkan bunyi gema. Tu kan demo tu. Dia mengeluarkan bunyi. Oh. Kalau kita selesai hutan ke apa kan. Ha. Jalan pada tempat mana pula yang lain-lain kan. Ketuk je. Dia boleh dengar. Dia kalau pakai kayu yang lagi padat, lagi kuat. Oh, Jadi orang Jawa akan dengar. Oh. Kat situ orangnya. Dia sedap ni. Tadi dia kayu begini. Dalam dia keras. Memang dia tahan lama ni. Macam kayu tu baru ni lah. Baru memang baru. Dia takkan reput. Dekat air, dekat anai-anai. Dia akan jadi macam itu. Kenapa saya betul ni dah potong video je? Dia kan potong. Tak tahu lah. Ini memang daripada bukan lama dulu lah. Okay, konten tak cukup, tak sedap duduk lah. Tak sedap jalan. Rambut kan. Lepas tu sekarang rumah kayu harga dia pas Francis
Nanti antara nombor 2 terbaik. Yang masalahnya sekarang harga dia tu dah tak. Harga dia memang orang B40 yang tu tak boleh beli. Baik dia memang. Oh, baik dia. Ali. Kau kali tunjuk sikit. Ini je. Baik. Batu atas batu. CEO batu atas batu. Batu atas batu. Air tak keluar kan. Ha. Ini kali dia. Oh, ada corak. Corak dia. Warna kuning. Dia Warna kalau kuning. contoh macam lagi satu air dia warna jernih. Ha. Kalau air dia warna susu ke apa jangan. Oh, tu getah Itu getah. Dia ada jenis sakar. Kalau macam ini dia jernih. Ni okey. Dah sedut bawa. Dia kalau warna putih atau selain daripada warna yang jernih, bukan. Ini norak bentuk. Ni orang buat Korea ke apa? Dari Korea boleh. Oh, yang letak dalam Korea ni. Belawar. Estetik Contoh tengok mana area kita mana kan. Contoh tebing. Kita akan duduk bawah dia mesti. Itu kelas tu kan. Untuk faham. Kita faham konsep dia. Gini. Oh. Bawah ni kan kita berteduh lah. Faham. Konsep dia. Apa dia? Kalau orang dulu ni tahu dia akan tahu banyak supaya Jadi kat atas supaya tak tembus air hujan. Tapi kalau ini dah banyak pun air hujan takkan masuk. Faham. Ini daun nangkap guna dia kalau tak hutan. Oh, tu cara nak signal SOS Surat orang susah. So guys, kami kita pun nak berdoakan untuk malam Pak Dan keluarga. amin insya-Allah. Sayang. Amin. Sihat kan? Amin. Amin. Nanti datang lagi, nanti malam. Insya-Allah. Boleh insya-Allah. Dagang Pak
daun dagang bertempat kan. Lagi apa? Tak tahu lagi. Kita tahu dah. Alamak, dah ingat dah. Amnesia pula. Terima kasih daun gladi. Kalau ada lebih, bagi lagi. Bukan jumpa lagi tapi bagi lagi Sudah.